Gembira. Pasal untuk mengenangkan nyawa atuk tak tahu lagi kan. Tapi tahun ni Hai guys, so kali ini Hari ketiga ni. hari raya ketiga kita akan raya rumah orang sini guys. Kan Pak Wan kita air editor. Hai guys, so kali ini kita akan SNR makan kue raya. Kita ke tambang. Memang nak pergi ke dia. Tu yang ni okey lah. Ini package-nya ada lagi tak? Dia ada paling ni ada tak? Tidak ada ke? Ada banyak lagi. Macam ni lah tuan. Saya nak cerita ni apa cerita. Okey tak apa Adi. Saya siasat dulu ni. Jadi aku tak salah. Awal dia lagi. Okey. Dah dah ya. Belum rasa lagi kuih ni guys. Kuih tu sarang semut dek, sarang semut. Aku bukan kata apa, baru sekali. Tu adik keluarkan semut dia. Ha? Adik keluarkan semut dia. Yang hitam tu semut dia. Yang putih-putih tu kira macam sarang dia lah. Tu orang panggil sarang semut. Minta tolong sangat jangan gitu. Tu macam ibaratkan semut. Sama hitam. Ya, Ada betul. ni makanan ni. Betul. Ibarat lah. Pejabat di sini ni ni tak dua lah pejabat mana kan. Kita ambil sarang dia. Sedap. Kau pergi, kau ada daripada ni Tak. ajar sahang ni. Saya rumah ini sama ada Saya dah dua kali datang sini. Kat mana ikan laut campur kau. Dan laksa yang kita cari-cari, laksa dekat rumah atuk sini. Yummy, yum. Abang cakap abang kenal tu, abang relax. Hai y'alls. Kita nak pergi rumah yang ketiga. Rumah imam. Imam di kampung Bukit Tunggal. Si kenal juga ni. Cuba dah pergi.
Balik dulu eh. Beraya lagi. Budak ni dia buat gerak. Langgar kita pula. Okay guys, sekarang kita on the way ke rumah atuk cik lelaki. Ramai ya di rumahnya. Ini rupanya. Salam. Assalamualaikum. Wow, pengantin tiba. Wah, Galib tu. Buat apa muka tu? Galib dah lah benda. Ayam muka tu kena tangkap. Lepas tu kena ayam. Mak kena bela ayam lagi dah. Itu yang sebab tu dia bisa bela ayam. Kau bisa bela ayam. Bawa aku tahu. Okay guys, kita on the way pergi rumah Tok Su, I guess. Saya jam di rumah dia. Kak. Dia. Awak ni pula beri ke apa? Yang beri dia tengah. Awak lebih daripada budak kecil. Kita nak ke mana sekarang ni? Rumah pakcik. Pakcik. Keluar kat sini saya. Bye. Boy, dah tak masuk boy. Bye. Sekarang kita nak pergi ke rumah Syida and Pat. Ini kampung Syida dekat Felda Selancar. Jadi kakak tu
Okay, hai guys. Rumah terakhir untuk hari ini, rumah yang ke-8. Betul tu guys. Kita nak pergi dah malam, besok kita nak balik. Pak Long, apa perasaan Pak Long merobohkan reban ayam itu? Oh, rasa hibur. Kerana bangunan ni adalah warisan. Yang dah dibina sejak lagi zaman Majapahit. Majapahit. Okay, kita dah nak balik dah hari ni. Nak jumpa Atuk. Jin. Inilah rumah Atuk. Rumah yang dulu masa kecil-kecil. Semua satu family. Haji Mustafa semua duduk kat sini. Baring dekat sini. Tidur ramai-ramai dekat ruang tamu ni. Okey. Atuk Mimi, apa perasaan Atuk Mimi tahun ni anak cucu cicit balik beraya di kampung? Perasaan Atuk Gembira. Pasal Atuk mengenangkan nyawa Atuk tak tahu lagi kan. Tapi tahun ni Atuk rasa sangat gembira jugalah tengok anak cucu cicit semua ada balik kan. Okey, so apa yang Atuk nak doakan untuk kami semua? Doa bukan hanya setakat ini sajalah. Kalau doa tu setiap kali semayang Atuk cakap bahasa Melayu doa. Panjang umur, murah rezeki, selamatkan cucu cicit Atuk semua. Menantu ke apa anak semualah. Itu dalam semayang Atuk doa. Tapi untuk hari ini Atuk doakan supaya semuanya selamat. Seperti sedia kala lah. Apa nasihat Atuk untuk anak dengan cucu-cucu Atuk? Nasihat Atuk yang sebenarnya Atuk selalu tengok TV, berita-berita tu kan. Bila tengok ada kemalangan tu, hati Atuk memang sentiasa berdoa lah supaya anak, cucu, cicit, menantu semua selamat. Daripada itu. Okey, Atuk Mon, apa perasaan Atuk anak-anak cucu semua balik ke kampung tahun ni beraya? Oh, Atuk rasa sangat gembira dah, berbesar hati. Terima kasih Allah kerana anak cucu semua balik kampung mendapat kesihatan menengok Atuk. Atuk dapat apa? Suka. Terima kasih Allah. Atuk sayang semua anak cucu cicit semua. Doa semua. Doa.
Okey. So apa pesanan Atuk dekat anak-anak, cucu-cicit ni, sebab ini akan jadi rekod yang kita semua akan selalu tengok lah lepas ni kan, akan datang untuk kenangan semua. So apa yang Atuk nak pesan dekat anak? Atuk sentiasalah buat kata sebenarnya sentiasa berdoa setiap waktu. Ya Allah, sejahterakanlah anak cucu cicitku, anak-anakku, syukur dan anak cucuku, kadim, anak semualah tu doa selamat bahagia, selamat rumah tangga. Ya Allah, berikanlah kesihatan, kekuatan iman, ingat sembahyang, ingat Tuhan, ingat zikir sampai bila-bila. Tambah sikit kata dan minta anak cucu cicit boleh doa jugalah Atuk berdua ni. Kalau boleh panjang umur. Okey? Tapi doa lah. Okey. Terima kasih banyak-banyak Atuk sebab dah berdoa kita orang. Atuk doakan semoga anak-anak cucu cicit Atuk mendapat rezeki yang baik. Pertama sekali rezeki kesihatan dan kekuatan. Berjaya, kuatkan iman, tetapkan semangat. Jaga anak-anak semua sampai berjaya. Jangan lupa sembahyang, jangan lupa berdoa, jangan lupa sentiasa mendapat rezeki yang halal. Cari rezeki yang halal lagi sampai dunia sampai akhirat. Selamat berjaya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Dunia pasti ada akhirnya. Bintang-bintang pun ada umurnya. Maka tenang saja kita di sini berdua. Nikmati sementara yang ada. Okay, bye. Bye. I love you guys. I love you. You guys. Okay guys, berakhir sudah vlog raya kita untuk tahun 2026. Okay, Assalamualaikum. Pon. Semoga ada rezeki untuk menyambut lagi tahun hari raya di tahun hadapan. Jumpa lagi kita. Stay tuned for our next video. Bye.